Harimau Malaya dijangka mendapat tonik tambahan menjelang aksi penting menentang Vietnam, Mac ini. Malaysia kini hanya berbaki satu perlawanan kumpulan, bertemu Vietnam di gelanggang lawan dalam misi melangkah ke Piala Asia buat kali kedua berturut-turut. Laporan Astro Arena mendedahkan penyerang JDT, Bersun da Silva sudah menengkapkan tempoh 5 tahun di Malaysia dan layak didaftarkan bersama Harimau Malaya. Dengan 16 gol Liga Super musim ini serta 5 gol di ACC Shopee Cup, kehadiran Bersun mampu memberi impak besar. Aksi Malaysia menentang Vietnam dijadual berlangsung 31 Mac 2026, jam 9 malam di Stadium Tien Truong, Vietnam. Jurulatih Selangor FC, Kem Pan Gun, memohon maaf kepada pengadil selepas menerima kad kuning dalam aksi suku akhir pertama Piala Malaysia menentang Negeri Sembilan FC. Insiden berlaku apabila gol Selangor pada minit ke-76 dibatalkan selepas semakan VAR mencetuskan rasa tidak puas hati beliau sehingga keluar dari kawasan teknikal. Pan Gun mengakui tindakannya melampaui batas dan menerima keputusan pengadil. Dalam perlawanan itu, Selangor menang 1-0 hasil penalti lewat permainan oleh Krigor Morris. Merah Kuning kini membawa kelebihan tipis menjelang aksi timbal balik 14 Februari ini. Kuching City buat kejutan besar musim ini. Kuching City FC secara rasmi merekrut pertahanan kiri Harimau Malaya, Jibriel Palmero. Pengumuman itu dibuat menerusi media sosial kelab, sekaligus menamatkan segala kabar angin yang sebelum ini hangat diperkatakan. Nama Palmero mula jadi sebutan selepas peminat mendakwa terserempak dengannya di lapangan terbang, ditambah pula dengan petunjuk daripada muat naik beliau sendiri. Kini sah, Bumi Kenyala menjadi rumah baharu Palmero, yang tiba sebagai ejen bebas selepas kontraknya bersama CD Tenerife berakhir. Sekian sahaja perkembangan bola sepak untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam laporan akan datang.